Okay, you may start reading now and continue with the English with Malay. Okay. Okay. All right. You may start. When your friend is sad, sit beside them and listen. When someone makes a mistake, try to understand how they feel. If a new student feels shy, smile and say hello. When your sibling is upset, give them a hug. If your classmate falls behind, help them without making them feel bad. Empathy means seeing the world through someone else's eyes. It means caring, listening, and trying to understand. Even if we don't have the same experience, we can still be kind. Empathy helps us build strong friendship and kinder world. Mm-hmm. Okay, read in Malay now, please. Empathy. Apabila kawan kamu bersedih, duduklah di sebelah mereka dan dengar. Apabila seseorang melakukan kesilapan, cubalah fahami bagaimana perasaan mereka. Jika pelajar baru berasa malu, senyum dan sapa mereka. Apabila adik-beradik kamu berasa sedih, peluklah mereka. Jika rakan sekelas kamu ketinggalan, bantu mereka tanpa membuat mereka berasa rendah diri. Empati bermaksud melihat dunia melalui mata orang lain. Ia bermaksud mengambil berat, mendengar dan cuba memahami. Walaupun kita tidak mengalami perkara yang sama, kita masih boleh bersikap baik. Empati membantu kita membina persahabatan yang kukuh dan dunia yang lebih penyayang. Okay, very good, very good. Okay, stop here.